tagline Shaklee Share and Care ni, pastikan anda sentiasa promote sebenarnya tentang health and wellness kepada pelanggan anda dan semua SID anda. So, sebab apa? Sebab anda semua bukan hanya sekadar menjual produk tetapi menyampaikan gaya hidup sihat kepada semua orang. So, Shaklee sebenarnya telah menyediakan satu inisiatif iaitu Shaklee Cares, yang mana ini ianya satu kemudahan untuk meningkatkan tahap kesihatan pelanggan anda, SID anda, dengan galakkan mereka untuk adakan pemeriksaan kesihatan secara komprehensif. Di mana? Di cawangan Shaklee, di Shaklee Shops. So yang mana ini adalah sebahagian daripada inisiatif untuk apa sebenarnya? Kenapa nak kena ada Shaklee Cares, nak check semua ni kenapa? Sebab untuk nak tingkatkan anda punya repeat purchase dari pelanggan dan juga SID anda. Itu yang pertamalah. Yang kedua, untuk anda bina hubungan dengan mereka, connect dengan downline anda supaya hubungan tersebut lebih kukuh dan berpanjangan bersama mereka. Dan yang ketiga adalah untuk menunjukkan bahawa anda benar-benar ambil berat, benar-benar care dengan kesihatan mereka. Okay, so take this opportunity untuk anda menjadi leader yang bukan hanya menjual, okay, seperti yang saya cakap tadi, bukan hanya menjual tetapi yang memberi inspirasi dan yang memberi bimbingan, support kepada orang lain, kepada tim anda ke arah kehidupan yang lebih sihat. Alright, sebelum ni business leader kena book sendiri, betul tak? Biasa tak book dengan HOB atau contact staff di branch, kan? Betul tak? Untuk anda book Shaklee Cares ni. Dan kini Shaklee kita telah upgrade dengan memberikan semua SID kemudahan to book yourself, to book your appointment online through kita punya website. So bagaimana caranya? Okay, untuk anda bookkan for your prospect dan SID, just log in. Okay, dalam anda punya website. Ya, betul Master Rahimah. Senang lagi, book online sahaja. Okay, dan anda pergi ke My Benefits, anda akan nampak satu feature ini, Shaklee Cares di sini. Okay, anda klik saja bahagian Shaklee Cares, anda boleh pilih mana-mana branch yang anda nak book. Okay, kemudian check availability, date semua, anda boleh check di sini, dan health check option juga anda boleh pilih. So anda boleh bawa anda punya customer SID ataupun SID ke branch lah. So ini adalah juga reason kenapa Shaklee branch dan shop sekarang kita buka pada hari Sabtu dan Ahad. Sebab apa? Sebab kita nak memberikan peluang kepada anda as an upline, as a leader, untuk bring your people, your customers, your SID ke Shaklee Shop yang berdekatan dengan anda. Okay? Alright. Seterusnya, another good news. It's about Shaklee Chatbot. Yang mana Shaklee Chatbot telah kembali pada 28 Mei. Dah lama kan kita tunggu, since daripada Februari lagi. So now our digital assistant is back and ready to enhance your Shaklee experience. So sekarang Shaklee Chatbot ni, kita ada logo baru tau, yang sebelah kanan ni anda nampak tak? Dia ada Shaklee leaf that represent Shaklee. Then when you click, dia akan keluar, hello, I'm Vix. Siapa dah pernah try tak? Ada yang dah pernah try tak guna Shaklee Chatbot? Cuba cek di komen. Ada tak yang dah pernah cuba ataupun baru perasan? Baru perasan features ni? Ada tapi belum ramai lagi. Okay, pastikan anda semua kongsikan tentang our new enhanced Shaklee Chatbot ni kepada tim anda. Okay, untuk mereka gunakan fasiliti ini. Sebab apa? Fasiliti ini menyediakan sokongan perniagaan 24 jam. Okay, dia mesra pengguna. Dia respons lebih pantas. So, and juga dia punya safety. Dia dah enhance dia punya safety untuk melindungi data anda serta mampu memberikan maklumat yang lebih tepat. So, apa sahaja yang anda nak tanya, anda boleh communicate dengan Vix ni. Okay, jadi maksimumkan penggunaan chatbot yang Shaklee dah sediakan ni. Okay, boleh sembang dengan dia. Ya betul Master, boleh. Tanya saja dekat Vix ni apa sahaja soalan yang Master nak tanya.
Alright. Seterusnya adalah update terkini mengenai PNR Shaklee serta tindakan yang telah diambil oleh pihak syarikat. So, untuk makluman anda semua, sebanyak 1,923 produk listing telah berjaya dikeluarkan daripada platform Lazada dan juga Shopee. Dan 17 kedai di Shopee telah mengeluarkan semua produk Shaklee daripada platform tersebut. So, manakala di TikTok Shop pula, 2 kedai yang bertaraf star seller telah dikenal pasti dan dikeluarkan. Manakala 7 kedai tambahan turut mengeluarkan kedai mereka serta produk Shaklee daripada TikTok Shop tersebut. So, we really hope that semua business leaders sentiasa patuhi PNR Shaklee dan educate. Yang penting is education. Educate SID di dalam tim anda tentang apa yang boleh dan apa yang tak boleh semasa menjalankan bisnes Shaklee ini. Kerana kebiasaannya SID baru, leader yang baru start buat bisnes Shaklee, mereka masih belum faham lagi akan rules dan regulation dalam Shaklee ni. So, diharapkan semua business leaders dan upline guide dan juga educate downline masing-masing lah. Kerana pihak Shaklee pastinya akan terus committed dalam mengambil tindakan berterusan untuk kita kenal pasti, untuk kita keluarkan penjual-penjual yang melanggar polisi di platform e-dagang ni, termasuk di TikTok Shop. Sekarang TikTok Shop pun dah berluasa dan kita pun sentiasa pantau, okay, demi melindungi. Yang pentingnya dari segi integriti perniagaan, kita nak menjaga SID, kita nak menjaga leaders dan yang penting kita punya reputation of Shaklee brand itu sendiri. Okay. Alright. Next. Saya baca chat sebentar. Okay, please take note. Tarikh penting ni. 14 dan 15 Jun ini, yang mana kami akan mengadakan Foundation for Growth Training. Training Foundation for Growth ini akan diadakan secara online selama 2 hari. Khas untuk SID baru, business builders dan para leaders yang ingin meningkatkan pengetahuan, kemahiran untuk memberikan perjalanan bisnes anda dengan Shaklee. So, kita hanya peruntukkan 1 jam sahaja setiap hari untuk anda ketahui dengan lebih lanjut tentang Shaklee, tentang Shaklee difference, tentang keistimewaan Shaklee. So, anda boleh dengar sendiri perkongsian. Ini perkongsian daripada our business leaders, Senior Coordinator Nurul Adillah Zamri, dan yang kedua adalah Koordinator Siti Rohani Sofian, yang mana mereka akan berkongsi bagaimana mereka start Shaklee business ni. Dia journey in this business, dan bagaimana mereka mula menjana pendapatan bersama Shaklee. Okay, so dan kemudian ada juga sesi daripada BDM sendiri iaitu saya dan juga Nadia. Okay, kami bakal berkongsi tentang pengetahuan asas, the basics in Shaklee business, tentang apa yang diperlukan sebenarnya untuk anda memulakan bisnes Shaklee ini. So, promote sesi ini, okay, sebab kita open for SID and above kan. So, promote sesi ini kepada semua SID baru anda serta mereka yang berminat nak start Shaklee business. So, ini adalah peluang terbaik sebenarnya untuk anda faham, untuk anda lebih faham, untuk anda fahami the basics in Shaklee business dan mendapat inspirasi daripada pengalaman sebenar our business leaders. Alright, untuk training yang seterusnya. Okay, kejap ya, saya baca chat dulu. Definitely Master VJ. Please watch our integrity. Okay, untuk training yang seterusnya, kami bakal mengadakan Build and Earn with Shaklee training yang akan diadakan pada hari Sabtu 5 Julai 2025 di Everly Hotel Putrajaya. Okay, training ini kami buka untuk appointed supervisor dan ke atas. Okay, basically training ini memberikan fokus penuhnya kepada compensation plan Shaklee, di mana anda akan belajar on how to unlock your potential income with Shaklee. So promote sesi ini dengan leaders anda, okay, untuk mereka belajar on how to earn more with Shaklee. In-depth knowledge about Complan dan pentingnya untuk membina more leaders, untuk membina leaders membina kedalaman organisasi, okay,
dalam tim anda. So, kali ini untuk training Build and Earn ni, kami akan menjemput Master Ismatun Nabila serta Master Siti Nurmi, Siti Nurmi yang akan berkongsi tentang tips sebenarnya bagaimana untuk grow your organisation and maximize your potential income dengan Shaklee sebab mereka dah ada proven result. Okay, mereka dah ada proven result dan mereka akan sharekan based on their own performance, their own experience. Okay, so tickets will be available bermula 6 Jun. Okay, boleh check di My e-ticket. Anda boleh check di anda punya apa tu benefit entitlement ya. Okay, 6 Jun dan kena cepat-cepat book your seats kerana kali ini seat adalah limited. So first come first serve basis. So jangan lepaskan peluang ini untuk join build and earn training ini. Okay, so itu sahaja update daripada saya untuk malam ni. Seterusnya saya menjemput Puan Maziah untuk berkongsi tentang update seterusnya daripada Shaklee. Over to you, Maziah. Thank you, Amalia. Sekejap ya. Okey. Assalamualaikum. Selamat malam. Good evening. Tauciahau dan wanakem. Saya nak ucapkan semua Shaklee Masters dan Shaklee Leaders. Dan saya harapkan bulan Jun ini, walaupun sekarang di tengah cuti sekolah, semua masters dan leaders masih lagi teruskan usaha anda dengan mengembangkan bisnes untuk bulan Jun ini ya. Sebab nanti banyak sangat aktiviti yang kita sediakan seperti mana yang Amalia dah present tadi. Ada kita punya training, kita punya build and earn, workshop, semua dah diplankan oleh Shaklee untuk anda semua. Jadi daripada sinilah tujuan Shaklee sentiasa untuk kami adakan semua sesi ini untuk kita sama-sama kan mengembang bisnes Shaklee untuk leaders dan juga untuk semua masters yang ada bersama kita. Okey, baiklah. Jadi saya nak update. Saya rasa hari ini semua dah ada dapat poster. Live Scene Chocolate dah ada semula. Dah ada semula pada 3 hari bulan Jun. Dan by mid Jun akan ada di shop. Dan sekarang ni Live Scene Chocolate ni dah memang ada di Sabah dan Sarawak. Probiotik. Ada yang lama dah tunggu. Probiotik dan juga probiotik prebiotik raspberry fruit drink akan ada mulai pertengahan bulan Jun. Dan akan ada di Sabah dan Sarawak end of June, tetapi kami akan cuba untuk Sabah dan Sarawak untuk kami dapatkan lebih awal ya, sebab kita ada promosi yang menarik untuk pre dan probiotik daripada Shaklee ini. Dan kita ada Youth Activating BB Cream dah ada available, manakala dekat shops akan ada mulai pertengahan Jun. Dan juga di Sabah Sarawak dalam third week atau fourth week of June. Kemudian performance drink lemon lime kembali semula. Tengah musim-musim panas ni, inilah yang sangat-sangat sesuai untuk kita nak promote performance drink lemon lime ni, akan ada kembali pada mid June. Mengikut kepada kaji cuaca Malaysia, mungkin ya cuaca panas ni akan akan berlangsung sehingga bulan Ogos dan September. Inilah masanya nak promotekan performance drink lemon lime ni. Jadi satu minum kesihatan yang dan memberikan tenaga yang patut kita promote. Inilah masa yang terbaik ya. Dan seterusnya saya nak update tentang apakah yang berlaku pada bulan Jun 2025 ni daripada segi program dan juga promotion. Ya. Jadi Shaklee bawakan program ni yang menarik untuk anda. Ada iaitu pertama sekali Shaklee VVIP program. Okey. Saya minta semua leader, semua apa yang saya nak present ni ya, dengar dahulu.
Sampailah hujung nanti barulah nanti tanya soalan dalam chat. Ya, dan tim kami akan sentiasa bersedia untuk menanya semua soalan tentang VVIP program ni. Jadi, dengarkan sehingga habis, lepas tu baru tanya soalan. Sebab apa saja soalan anda ni saya rasa saya akan cover dalam saya punya slide presentation ni. Jadi, apakah Shaklee VVIP program ni? Jadi, untuk makluman, saya rasa semua dah tahu. Wivix dengan Resvi ni, untuk makluman masters dan leaders, kita semua dah tahu dekat luar sana memang tak ada kompetitor. It is only available dengan Shaklee. Jadi, bila kita nak fokus kepada satu produk yang mana ianya istimewa hanya untuk Shaklee dan mereka ini adalah your customer atau pelanggan atau orang yang menggunakan produk Shaklee yang mana selalunya Vivek dengan Reswi ni, mereka hanya boleh beli daripada anda sebagai SID atau leader atau master. Mereka tak boleh beli daripada tempat lain. Kalau dia nak beli dekat Shopee ke, harap maklum sekarang ni Reswi dah ada yang imitation, counterfeit. Memanglah murah tetapi beli daripada Shaklee SID atau leaders atau master adalah produk yang genuine. Sekarang ni banyak sangat produk counterfeit merata-rata. Jadi beli daripada anda adalah paling selamat. Betul tak? Jadi daripada situ follow up dengan your current user atau pengguna Reswi dan Wix ni, dan pastikan anda teruskan berurusan dengan mereka, dapatkan repeat purchase, suruh mereka continue beli, berikan servis, berikan follow up supaya mereka terus beli daripada anda. Ya. Dan daripada sini, apakah program Shaklee VVIP ni? Nak dengar ini adalah satu program yang mana memberikan ganjaran istimewa untuk semua SID Shaklee. Ya, yang membeli Wivix atau Reswi ataupun yang dulu pernah beli Wivix dan Reswi lepas tu tak beli dah. Inilah masternya untuk leaders dan masters buat follow up balik dengan mereka ni untuk mereka beli dan jadi Shaklee VVIP. Keistimewaan yang eksklusif. Sebab ada diskaun voucher, ada peluang nak dapatkan hadiah, dan tempoh kempen ni adalah daripada 6 bulan 6 bulan dari 1 Jun hingga 31 Disember 2025. Jadi banyak masa kita 6 bulan kita nak promote Reswi dan Vivix ni. Apa yang anda perlu buat untuk menjadi kepada Shaklee VVIP ni? Senang saja. Anda sebagai SID, anda dah memang leader Shaklee, dah memang masters yang dah memang guna Wivix dan Reswi. Kalau dah guna Wivix, pastikan anda cuba pula Reswi. Jadi daripada sini, anda beli satu saja. Satu Wivix atau satu Reswi. Dan sepanjang tempoh kempen, dan anda sudah pun didaftarkan secara automatik sebagai Shaklee VVIP program. Sistem kami akan identify anda beli bulan ni, anda dah jadi Shaklee VVIP. Tetapi ya, hanya SID sahaja yang boleh menjadi Shaklee VVIP. Kalau anda ada customer yang beli daripada anda dan dia dapat tahu daripada tentang Shaklee VVIP program ni, apa yang dia perlu buat adalah sign up dulu sebagai SID. Lepas itu barulah tapi kalau dia beli under customer tak boleh dikira. Dia kena beli yang kedua, dia dah sign up, dia beli lagi sekali, barulah dia jadi Shaklee VVIP. Ya, sebab anda beli satu Wivix atau satu Resvi sepanjang tempoh kempen, tetapi anda dah jadi Shaklee as a independent distributor. Ya. So, sekarang apakah kelebihannya?
ada dua privilege, keistimewaan bila anda adalah Shaklee VVIP. Pertama, anda akan dapat diskaun, dua diskaun, 10% off, diskaun voucher 10% off untuk pembelian the next purchase. Maknanya anda beli sekarang tetapi anda dapat diskaun ni untuk the next purchase of satu Wewix dan satu Reswe. Katakanlah downline SID anda beli hanya satu saja Wewix, tetapi dia tetap akan dapat diskaun voucher ini, 10% off ini untuk dua, satu untuk Reswe dan satu untuk Wewix. Ya. Jadi soalan seterusnya ialah bila agaknya saya nak dapat diskaun voucher ni? Dan bagaimana diskaun voucher ni anda boleh dapat pada bulan yang seterusnya, the next following month, iaitu pada 10 hari bulan, the next following month. Apa yang anda perlu buat adalah anda pergi ke Shaklee website, okey, pergi kepada My Benefit dan klik di bahagian Benefit Entitlement. Dan daripada situ anda akan dapat anda ada dua e-discount voucher untuk pembelian satu Wewix dan lagi satu voucher untuk Resve. Okey, faham ya? Okey. Dan diskaun voucher ini tempoh dia adalah 3 bulan. 3 bulan. Iaitu, saya tunjukkan contoh. Ini contoh untuk voucher sahaja. Ingat tu. Contoh pertama. Katakanlah bulan ini dia beli sebab kita ada promo. SID ni beli ni, downline anda beli dua at 5% off. Jadi pada 10 Julai yang akan datang bulan depan, dia akan dapat dua voucher, iaitu 10% off untuk Wewix dan 10% off untuk Resve. Faham ya? Lepas itu valid dia adalah 3 bulan. Iaitu voucher ni bila kita issue 10 Julai, expiry date adalah 10 Oktober 2025. Jadi tengok 3 bulan. Kalaulah katakan downline anda atau anda beli 15 pada 15 Ogos. Voucher tu kita akan issue 10 September dan daripada September valid sehingga 10 Disember. Tetapi voucher ni kita bagi sekali saja. Sekali saja. Maknanya anda beli pada, kalau downline anda SID anda beli bulan Jun. Lepas tu dia beli pada bulan Julai. Itu dia dapat voucher tu sekali saja. Bukan bermakna voucher tu dia beli lagi banyak dan dapat banyak voucher. Tidak. Satu SID, satu voucher untuk Reswe, satu voucher untuk Wewix. Ya, dan senario kedua saya tunjuk contoh. Katalah dia beli pada bulan Disember. Dah habis dah kempen. Tetapi sebab dia beli bulan Disember, voucher tu dia akan dapat pada bulan yang seterusnya pada 10 Januari. Ini adalah paling last sekali untuk mereka yang beli pada bulan Disember. Dapat pada 10 Januari dan valid sehingga 10 April 2026. Jadi daripada sini anda boleh gunakan voucher ni dekat shop ke, online ke, boleh digunakan untuk voucher ni. Ya, jadi faham, satu kali sahaja. Dan voucher ni tidak boleh guna untuk apa-apa promotion. Katakanlah pada bulan yang mungkin Oktober atau bulan September kita ada promotion Resve Wewix lagi. Voucher ni tak boleh guna. Hanya digunakan untuk unit yang sekarang ni yang ada yang tanpa sebarang promotion. Okey, faham ya? Okey. Next, kelebihan kedua, privilege kedua. Nampak yang privilege kedua pula. Apakah privilege kedua ni? Daripada situ, jadi dah tahu privilege kita yang kedua pula adalah mendapat golden ticket. Apa pula ni golden ticket? Pasti soalan anda, leaders dengan SID anda, dia kata apa pula yang nak dapat golden ticket ni? Golden ticket ni adalah untuk anda layak untuk cabutan bertuah.
Ya, atau lucky draw, dan dapat peluang untuk menang hadiah-hadiah yang menarik dah Shakily sediakan. Bagaimana nak dapatkan golden ticket ni? Okey, golden ticket ni anda boleh dapat adalah dengan beli sepanjang tempoh 6 bulan. Ingat ya, tempoh 6 bulan. Anda mesti beli 2 bulan. Maknanya kalau anda beli bulan Jun, lepas tu anda beli bulan Julai. Kemudian dah 2 bulan. Jadi tempoh 6 bulan ya. Okey, tempoh dah beli dua. Kalau anda beli dua, anda dah dapat satu golden ticket. Maknanya satu peluang untuk anda dapatkan hadiah cabutan golden ticket tadi. Kalau anda beli 4 bulan, Jun, Julai, Ogos, September, wah 4 bulan, setiap bulan. SID anda buat follow up, dia beli every month, dan dia nak dapatkan golden ticket ni, dia boleh gunakan voucher tadi. Katakanlah SID anda atau anda dah beli bulan ini, anda dapat voucher bulan Julai. Jadi voucher tu pun anda beli, gunakan voucher, boleh juga dapat peluang untuk dapat golden ticket. Katakanlah anda beli sampai 6 bulan. Setiap-tiap bulan beli. Kadang-kadang beli bulan ni beli Vivek, bulan depan beli Resvi, lepas tu Vivek, Resvi. Dan anda dapat peluang 3 golden ticket. Maknanya bila anda ada 3 golden ticket, lebih banyaklah peluang anda untuk menang hadiah. Dan setiap SID yang turut serta ni, dia ada maksimum 3 penyertaan golden ticket sepanjang tempoh promosi ni. Dan hanya pembelian daripada 1 Jun sampai 31 Disember saja 2025. Kalau dia beli bulan Januari, dah tak ada dah. Okey, ingat tempoh kempen adalah 1 Jun sampai 31 Disember 2025. Jadi hadiah utama adalah LV bag ini yang bernilai RM10,800. Dan juga bukan itu hanya hadiah utama, tapi ada satu saja. Katalah tiba-tiba agaknya tak mungkinlah nak dapatkan sebab satu. Ada banyak hadiah. Hadiahnya bernilai lebih daripada 38,000 Shakily dah sediakan. Macam-macam hadiah yang menanti anda. Anda bayangkan lebih daripada 100 hadiah yang bernilai 38,000 ni yang menanti anda. Anda dapat 3 golden ticket lagi, lebih banyaklah peluang anda untuk menang hadiah-hadiah yang disediakan. Jadi, cabutan untuk lucky draw ni akan dibuat pada bulan Januari 2025. 2026, sorry. Januari 2026, dan kami akan announce bila tarikh untuk buat cabutan bertuah atau lucky draw ni. Jadi anda tengok banyak hadiah kan? Daripada itu grand prize. Lepas tu hadiah yang lain lebih daripada 38,000. Wah, bestnya. Jadi lebih kerap anda beli Vivek, lebih kerap anda beli Reswi. Jadi daripada situ anda akan dapat 3 peluang untuk golden ticket dan menang-menang hadiah yang disediakan. Jadi, untuk memberi sokongan anda kepada masters dan juga leaders, sempena untuk promosi Shakily VVIP program ini, kita mulakan dengan kempen ini dengan adakan promosi Vivek dan Resvi untuk bulan Jun ni. Ingat, promosi ini untuk bulan Jun, bukan sampai 31 Disember ya. Kempen yang 31 Disember. Ini promosi untuk bulan ini. Sebab apa? Bulan Jun ini kita banyak aktiviti. Yang paling best adalah bulan Jun, di mana kita akan buat banyak-banyak program, dan di sinilah anda akan mendapat lebih banyak sale. Di mana kita adakan promosi Resvi dan juga Vivek, beli 7 at 6 dan juga buy 2 at 5% off. Jadi promosi ni adalah permulaan untuk anda dapatkan customer baru atau follow up dengan SID yang sedia ada untuk mereka buat pembelian dengan anda. Jadi pastikan. Jadi anda bayangkan kenapa program ni kita buat. Tengok bagaimana Shakily memikirkan orang yang beli dekat luar, yang dekat Shopee, Lazada, tak dapat apa
apa-apa. Udahlah murah. Lepas tu counterfeit. Lepas tu beli daripada anda, dapat join VVIP, dapat servis daripada anda, dapat jadi, dapat menang, dapat diskaun voucher. Lepas tu dapat juga golden ticket. Jadi ini adalah program yang sangat-sangat menarik yang Shaklee sediakan untuk membantu masters dan leaders untuk anda dapatkan long term customer dan juga SID dalam kumpulan anda yang sentiasa membeli Wivix dan juga Resvi. Jadi follow up. Sebab apa kita bagi follow up 3 bulan voucher tu adalah tempoh 3 bulan ni lah untuk anda follow up untuk dia beli lebih kerap. Sebab supaya dia pun nanti akan dapat golden ticket. Tapi jangan lupa, jangan asyik follow up sampai lupa diri sendiri. So diri sendiri pun kena beli lebih banyak. Pastikan leaders dengan master mesti ada 3. Sebab nak menangkan hadiah, nak menang bag hadiah utama, nak menang hadiah yang lain-lain tu. Jadi pastikan beli dan kita startkan daripada promosi ini. Okey, saya tunjukkan beberapa senario untuk anda dapatkan golden ticket ni. Katakanlah beli bulan Jun. So, Julai dah dapat dah 10% off tadi. Satu untuk Wivix dan satu untuk Resvi. Dan katakanlah anda beli ataupun SID anda beli bulan September. Lagi satu. Jadi dah ada 2 purchase ya. Ingat dalam tempoh 6 bulan, kalau dia beli tiap-tiap bulan, barulah anda dapat 3. Tapi kalau hanya satu dan satu macam ni, peluangnya hanya satu golden ticket. Takkanlah satu je. Kalau dia beli kemudian, bulan Julai dia beli. Dah habis promosi pun tapi dia beli juga satu. Dia dah jadi Shaklee VVIP program. Lepas tu dia dapat voucher pada bulan Ogos. Dan dia gunakan voucher tu untuk beli. Satu pada bulan Oktober. Dia beli pula voucher lagi satu bulan November untuk Resvi. Masih dikira. Lepas tu Disember dia beli lagi satu. Wah, dah dapat 4. So bila 4 ada 2 golden ticket. Kalau dia beli 3 saja, maknanya dia dapat satu saja peluang. Kalau beli 4 baru dapat 2. Sebab setiap 2 bulan. Ingat tu. Okey. Next adalah saya tunjuk senario yang ketiga. Inilah yang anda sebagai leaders patut gunakan. Kalau downline SID, mereka selalu beli 1, 2. Tapi kalau anda sebagai leader, anda pasti gunakan setiap bulan. Katakanlah anda lihat sini, kalau Jun anda beli, lepas tu Julai anda dapat voucher. Lepas tu anda gunakan voucher ni bulan Ogos dan September, dah dapat dah peluang. Lepas tu anda continue, Oktober, November, Disember. Dah berapa dah ni? Dah 6 kali. Daripada situ, dah 6 bulan punya purchase akan dapat 3 golden ticket. Selepas tu, katakanlah downline anda yang customer, okey, saya beli satu saja. Kalau satu, tak ada golden ticket. Tetapi, dia akan still dapat voucher. Menarik tak? Walaupun dia kata dia tak minat lah, tak nak lah nak golden ticket, saya nak voucher saja. Jadi, dia beli satu pun masih dapat voucher. Jadi, menarik tak? Ataupun senario kelima, dia beli satu bulan Jun, lepas tu bulan Julai, 10 hari bulan Julai, dah dapat voucher. Dan terus dia gunakan voucher ni pada bulan Jun, pada bulan Julai. Voucher dapat issued pada 10 Julai. Lepas tu dia beli towards the month end. Oh, dah dapat gaji. Nak belilah lagi satu. Saya gunakan voucher. Dia dah ada 2 purchase daripada sini dan dah kira dapat satu golden ticket. Jadi faham ya? So, Shaklee VVIP campaign ni kita akan bagikan invitation card yang mana kita akan masukkan dalam all orders pada Resvi dan Vivik pada bulan Jun ni. Jadi benda ni, kad ini masih dalam proses. Kita akan mulai hantar mungkin hujung minggu ni lepas raya ke. Tetapi kalau katakan
anda dah beli yang awal-awal ni, kalau anda nak kad ni, jangan lupa kontak CS, customer service, atau anda boleh kontak BDM, anda boleh kontak head of branch, dan dapatkan kad ni kami boleh bagi kepada anda sebab anda nak bagi kepada customer atau downline anda. Jadi pastikan. Jadi sebab apa ada kad? Sebab rasa keistimewaan. Oh, saya ni Shaklee VVIP tau untuk Wewix dan Rashwi. Menarik kan? Okey. So, jadi daripada situ, pastikan anda gunakan program ni. Be a Shaklee VVIP untuk anda pastikan ramai downline anda turut serta untuk menjadi Shaklee VVIP. Dapat keistimewaan. Bagaimana nak buat follow up? Tim BDM kami akan juga bagi kepada upline masters anda nanti, tunggu mungkin lepas raya ya. Kami ada sediakan list di mana untuk anda follow up dengan semua customer atau SID anda yang dah beli Wewix atau Rashwi sebelum ni. Jadi daripada list tu anda dah tahu dah. Dia ni dah beli dah dulu sekali saja. Jadi daripada situ anda boleh follow up dengan dia, tanya dia, nak jadi Shaklee VVIP tak? Boleh beli mulai daripada bulan ini. Jadi enjoy privilege. List ini kita akan bagi kepada masters anda pada bila dah siap nanti BDM akan hantar kepada masters anda. Jadi tunggukan. Okey. So, juga tetapi Shaklee sangat-sangat prihatin. Tengoklah kami juga dapat feedback daripada masters kebanyakannya yang mewakili anda sebagai leaders yang katakan saya tak nak sangat nak promote yang back-back jenama tu sebabkan isu-isu sekarang. Jadi Shaklee ni kan sentiasa prihatin. Jadi kami dah sediakan lagi satu poster yang menarik. Jadi nanti BDM akan hantar kepada semua leaders dan masters, minta saja dengan BDM anda, kami akan bagi anda poster yang baru ni, yang ada tunjuk lebih banyak hadiah. Bagus kan? Okey. So, jadi promosi yang seterusnya. Sebab semua orang selalu ada promosi 66 kan? 66, 77 lah. Jadi 66 punya promotion untuk bulan Jun ini adalah daripada Pomifera. Limited time saja, 6 sampai 11 Jun. Sebab apa? Selalunya 66 punya promosi ni dia hanya beberapa hari saja. Itulah juga Shaklee akan buat daripada 6 hingga 11 Jun. Jadi pastikan kita ada di mana anda beli any of this Pomifera, satu unit, anda akan dapat 6% off dan juga free Pomifera knitted handbag ni. Jadi grab this opportunity bagi mereka yang nak cuba nak cuba Pomifera, nak follow up, jadi beli 6 hari bulan Jun nanti. Pastikan promosi yang sangat menarik daripada Pomifera ni. Okey. Dan juga lagi satu, tadi saya dah cakap, ramai yang tunggu prebiotik dan probiotik daripada Shaklee. Pasti stok hari tu dah habis kan, yang mana beli dekat convention, dah sold out. Kalau anda makan hari-hari, by now dah habis dah. Jadi inilah masanya yang ditunggu-tunggu. Now it is back in the month of June. Promosi ni akan bermula apabila stok tiba pada bulan Jun ni. Itu sebab kami tulis sana mid-Jun. Kalau stok tu sampai awal sikit, kami akan rilis awal. Kalau tidak, mungkin pertengahan, mungkin 15 Jun. Tapi nantikan. Jadi daripada sini biasa ingat tak promosi dekat convention bagi mereka yang dah pergi convention hari tu, di mana beli satu prebiotik dan probiotik dapat satu Shaklee tumbler free. Dan kali ni bestnya ada warna baru iaitu warna purple. Hari tu ingat tak dia saya rasa ada color lain. Ya, lepas tu jadi kali ni kita bawakan pink tu dan juga color purple. Oh, cantiknya. Cantik tak? Dan kalau katakan tak nak tumbler, anda dah beli tumbler. Lepas tu nak beli pula, nak enjoy 5% off. Di mana prebiotik dan probiotik beli dua dapat 5% off. Okey. Tapi ingat ya,
yang mana tumbler tu beli cepat sebab tumbler tu tak banyak. Seperti mana dekat convention hari tu. Semuanya kata, mana saya nak tumbler? Tumbler yang habis dulu. Saya tahu ramai suka tumbler ni. Sebab apa? Tumbler ni ada Shaklee logo. Itu yang paling-paling kata orang best bila dapat daripada Shaklee kan. Okey. Seterusnya kita teruskan dengan promosi di mana 1 Jun hingga 31 Julai. Cinch weight management set, cinch weight maintenance set ini masih diteruskan dengan live cinch chocolate, dengan live cinch latte, tetapi kali ni Herb Black dah tak ada. Ianya adalah cinch mix, tea mix, omega dan lecithin bersama dengan lysine. Ya. Ini akan berlangsung daripada 1 Jun hingga 31 Julai. Dan jangan lupa menggunakan Smart Link yang kita dah sediakan pada bulan ni. Iaitu untuk promosi Wewix, promosi Raswi dan juga probiotik dan prebiotik dan probiotik, tetapi pre dan pro ni hanya pada bila kita dah launch nanti baru ada Smart Link. Okey, jadi untuk anda promote kepada customer anda yang nak order, boleh order terus daripada Shaklee. Okey. Jadi satu benefit untuk gunakan. Ini dia mulai new yang mana new untuk anda gunakan Smart Link ini. Okey. So, next adalah product training. Jadi pentingnya anda nak pasti, nak tahu tentang promosi pada bulan ni. Kita fokus tentang Wewix dan juga Raswi. Jadi pentingnya untuk kita tingkatkan knowledge kita tentang polyphenol. Dan apakah kebaikannya untuk kita tingkatkan selular wellness kita kepada VVIP status. Jadi kita nak promote produk ini yang tak dapat di mana-mana, hanya melalui Shaklee. So, ingat pada 5 hari bulan Jun, ya, minggu ni bahasa Malaysia, dan 12 hari bulan Jun adalah in Mandarin. Jadi ada 2 sesi. Jangan lupa attend. Pastikan Ana nak tingkatkan bisnes bulan ni, nak promote Wewix banyak-banyak dan Raswi banyak-banyak. Attend this training yang mana nutritionist kita akan memberikan lebih banyak maklumat tentang polyphenol. Di mana? Next adalah produk mastery untuk bulan Jun ni. Sebab pre dan pro akan masuk ni, kita juga nak promote. Jadi kombinasi gut and immunity power dia, iaitu zinc dan probiotik. Tahukan lebih banyak maklumat tentangnya mulai 18 Jun, 8:30 malam hingga 10 malam. Hadir ini pasti catat sekarang, put in your phone, tarikh-tarikh ini, workshop tadi, build and earn dengan Shaklee lah, lepas tu 5 hari bulan lah, 18 Jun lah. Jadi banyak sangat kita punya aktiviti pada bulan ni. Sebab kita nak meningkatkan bisnes kita. Dan Shaklee Wellness Assessment. Jadi pastikan semua dah buat. Pastikan anda bila log in tu anda tengok tadi ada daun. Lagi satu ada wellness assessment. Klik yang ini dan anda akan dapat untuk semua maklumat anda untuk Shaklee buatkan wellness assessment anda. Jadi kita dah program sebelum ni. Kita ada 1 April hingga 31 Mei. Jangan lupa kita akan announce nanti siapakah pemenangnya untuk 1 Raswi dan juga 10 Shaklee Converse Bag ini. Ya? Dan Shaklee Wellness ni sebenarnya banyak sangat kita terima participant. Dah 3,500 orang yang masuk dalam Shaklee Wellness. Jadi tak cukup ni sebenarnya. Kita kena promote lebih ramai lagi. Sebab SID kita ada lebih daripada 100,000. Jadi pastikan bagaimana kita nak promote kepada lebih ramai SID dalam kumpulan kita untuk check wellness assessment. Sebab daripada situlah anda tahu apakah target produk yang anda nak jual kepada SID anda atau dia nak beli daripada anda. Dan kita dah terima untuk kontes lebih daripada 2,400. Jangan lupa yang complete submission ni akan tunggu kita announcekan nanti siapakah dapat menang hadiah. Okey, jadi pastikan
share checklist wellness assessment ni dengan your customer, sebab tak perlu untuk SID, is also for your customer, untuk mereka check apakah wellness assessment mereka dan mereka akan beli daripada anda. Okay, so dan seterusnya, wah, tahniahnya untuk mereka yang leaders, checklist masters yang dah layak untuk pergi ke Bali, Regional Incentive Trip Bali Indonesia yang akan berlangsung 20 hingga 23 Jun. Wah, banyaknya program bulan ni kan. Dan sambil tu pergi holiday sekejap ya, yang mana dibayar sepenuhnya oleh Shaklee. Best kan? Best. Okey, dan briefing, ni malam esok pula. Ni malam ni. Malam esok, checklist qualifiers yang mana akan pergi untuk trip Bali, jangan lupa attend briefing kita pada malam esok 4 Jun 2025 jam 8.30 malam. Pastikan ada ini meeting ID dia dan ini passcode dia. Attend malam esok. Sebab anda nak tahu apa nak prepare, apa nak buat, dan daripada semua itinerary itu, daripada situ anda akan tahu apa yang Shaklee dah sediakan untuk anda, ya. Dan kita ada sediakan gift ini untuk semua qualifiers kita yang akan pergi trip Shaklee. Dan collection of gift ini bermula daripada 5 Jun. 5 Jun. Jadi jangan risau, asalkan sebelum trip ambil saja gift ni. Jangan lupa, dan kali ini untuk makluman leader semua, Shaklee dah order bag Anelo ni all the way daripada Japan. Bag Anelo ni hanya kita boleh dapat, Anelo brand adalah brand daripada Jepun. Jadi bayangkan Shaklee dah order bag ni daripada daripada Jepun, kita dah bawa ke Malaysia dan bag ini kita sediakan untuk qualifiers kita bersama dengan embun warming herbal bath, embun feminine herbal watch. Jadi pada jangan lupa kita dah hantar dah WhatsApp kepada semua dekat mana nak collect untuk hadiah ni, dan juga di mana kalau katakan jauh daripada branch dan delivery pun kami akan beritahu. Jadi pasti semua dah dapat dah WhatsApp daripada Shaklee. Kalau belum dapat WhatsApp tu, inform BDM dan kami akan beritahu di mana lokasi gift anda. Okey. So, jadi jangan lupa ya. Jadi pentingnya untuk efektif 6 bulan. Kenapa? Efektif 6 bulan daripada bulan Januari sehinggalah bulan Disember. Sebab jangan lupa tarikh ini Shaklee Convention 2026 akan adakan di Samui Pyramid Convention Center pada 24 Januari 2026. Jadi pada masters dan juga business leaders yang ada efektif 6 bulan, any 6 month. Anda asalkan efektif 21%, anda efektif supervisor 6 bulan. Ingat, anda akan dijemput untuk hadir ke acara Shaklee Convention 2026 dan juga Shaklee Star Achiever Award 2025 qualifiers, yang mana kami akan announce nanti siapakah qualifier, sebab anda akan dijemput untuk hadir ke acara yearly event ini. Okey, jadi itu dia tadi. Saya harap semua soalan dah ditanya oleh ke tim saya. Jadi saya harap dan saya nak ucapkan jangan lupa saya nak ucapkan selamat Hari Raya Aidiladha kepada semua masters dan semua leaders yang ada pada malam ini. Dan jangan lupa, bulan Jun is going to be a very very great month untuk kita semua, dan anda boleh dapatkan increase volume untuk bulan ini, dan pastikan jangan lupa tadi untuk convention dan untuk attend Bali, dan banyak lagi program disediakan untuk anda. Jadi dengan itu saya rasa Amalia tidak ada apa lagi ya. Dah complete. Jadi soalan pun semua dah dijawab. Dan saya ucapkan selamat Hari Raya Aidiladha kepada semua masters dan business leaders yang beragama Islam.
dan saya ucapkan all the best in your Shaklee Best business dan definitely anda akan rocket high untuk volume pada bulan Jun 2025 ini. All the best Shaklee Master. Selamat malam. Assalamualaikum. Jumpa lagi.